Hello Jarvis. Assalamualaikum semua dan selamat datang ke YouTube channel Aizat Alfa, founder kepada robot Cat Nova. So minggu ni Cap sangat excited lah untuk buat video sebab Cap nak announce yang bahawasanya kita dah bersedia untuk release version terbaru V.1.0.x. Version paling latest Cat Nova, paling advance dan paling kompleks sepanjang Cap design robot Cat Nova selama ni. Nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena tengok video ni sampai habis dan korang akan faham apa itu the next generation of Cat Nova. Let's go. Okay, sebelum ni kalau korang perasan Cap buat robot Cat Nova ke ataupun apa-apa robot sebelum ni, biasanya kita akan fokus kepada trend engine. So apa-apa kita trade manual ke, kita trade secara guna robot ke apa ke, trend is your friend. Sebab kenapa? Sebab kita ini manusia yang capital yang kecil dalam market. Kita tak boleh nak lawan trend. So untuk kita survive dalam market, kita memang kena follow trend. So benda pertama yang Cap ubah, rombak semua dalam Cat Nova ni adalah upgrade kepada trend yang lebih adaptif. Bila Cap cakap adaptif, maksudnya sebelum ni Cap buat trend dia lebih macam orthodox sikit. Apa-apa dia akan follow very big trend. So kalau ada perubahan trend yang kecil, dia tak follow trend tu. Itu masalah yang berlaku dekat version-version yang lepas. So dengan adaptive trend engine yang terbaru ni, dia akan follow dan dia akan decide trend mana je yang dia nak ikut. Walaupun waktu tu trend tinggi ataupun trend bias lebih kepada nak buy, tapi disebabkan ada satu perubahan trend yang besar juga, tapi it's like minor trend je, dan trend tu mungkin akan kekal dalam waktu yang sangat lama dan robot akan decide untuk ubah sekejap trend. So benda yang pertama, adaptive trend engine. So itu adalah perbezaan di antara yang lama dengan versi yang terbaru ni. Okay, yang berkenaan dengan trend engine ni, kita dah boleh analogikan dia sebagai otak kiri ataupun left brain. So sekarang ni bila Cap sebut pasal left brain, mestilah ada right brain. So sekarang ni Cap nak memperkenalkan awak bahawasanya Cat Nova selepas ini akan dikuasakan oleh the right brain, iaitu AI. Selepas ini, decision untuk Cat Nova entry dalam market bukan semata-mata bersandarkan kepada technicality. Macam tadi, otak kiri adalah 100% technicality. Semua adalah mathematic calculated. Tapi disebabkan sekarang ni USD dan juga gold sangat-sangat fragile. Okay? Kalau kita nak trade dekat gold sekarang ni, dia sangat-sangat fragile. Anytime dia boleh bertukar trend, anytime dia boleh bertukar behavior daripada uptrend jadi downtrend, daripada downtrend jadi uptrend. So kita perlukan something yang very complex untuk menentukan direction market. Sebab kalau kita kalah dekat trend, kita akan kalah dalam trading. Otak kiri ni dah kira cun dah kira sedap dah boleh buat profit, dah boleh elakkan loss dah. Tapi dengan adanya right brain ataupun fundamental AI engine bergabung dua-dua, so selepas ni robot Cat Nova sebelum dia entry, dia akan tanya otak kiri, dia akan tanya otak kanan, dua-dua agree, barulah robot Cat Nova akan entry. Menarik tak? Menarik gila. Cap pun memang tak sabar nak terus run je robot ni. Cumanya kekurangan dia dekat mana? Kekurangan dia, kalau untuk MT4 awak hanya boleh guna otak kiri sahaja, left brain saja. Tapi kalau awak guna AI dan juga trend engine dua-dua, awak boleh guna MT5. Itu kita tak boleh ubah apa-apa. Sebab MT5 ni dia sangat advance, kita boleh connect the dots between MT5 dan juga AI. Dia dah sediakan platform tu, so kita tak perlu hard coding sangat. Dia just plug and play saja, sesuai untuk awak semua juga. So Cap decide lepas ni akan ada dua file juga, file MT4 dan juga file MT5. Tapi MT5 dia akan ada fundamental engine AI. Hopefully selepas ni kita tak payah dah nak hadap floating yang besar-besar, tiba-tiba market entah apa-apa robot kita entry. Selepas ni kita akan buat profit dalam keadaan yang lebih santai, InsyaAllah. Kalau korang nak robot Cat Nova ni yang terbaru version 1.0.8, korang tahu nak download dekat mana, pergi je dekat website www.catnovapro.com, download je dekat situ. Cap akan bagi akses selama 3 bulan daripada sekarang yang percuma. Dia tak boleh bagi selama-lama yang percuma sebab AI ni kau tahulah kita ada cost yang Cap nak bayar server apa semua kan. Tapi untuk 3 bulan ni Cap bagi awak guna je free, lepas tu awak bagi je feedback dekat group kita. Stay tune, jangan lupa bagi feedback. Assalamualaikum dan selamat mencuba a new generation of Cat Nova. Salute. Assalamualaikum.